Percaya tak? Orang yang masih kerja sebenarnya lebih mudah berjaya di YouTube berbanding dengan orang yang buat YouTube sepenuh masa. Sebab saya sendiri bina channel saya sampai dapat 5 angka sebulan, walaupun masa tu saya masih bekerja 9 to 5. Ramai orang fikir nak berjaya dekat YouTube kena ada banyak masa. Kena tunggu kerja kurang sibuk, tunggu anak dah besar, tunggu dah pencen, ataupun lagi teruk, tunggu sampai hilang kerja. Tapi saya percaya masalahnya bukan masa. Masalahnya ramai orang bermain game YouTube dengan cara yang salah. Hari ini, saya nak tunjuk kepada anda 3 framework yang mengubah cara saya melihat YouTube. Pertama, kenapa orang yang masih bekerja sebenarnya mempunyai kelebihan berbanding kalau buat YouTube full time. Macam mana kerja yang anda buat setiap hari sebenarnya boleh jadi aset. Dan ketiga, sistem yang saya gunakan sehingga berjaya membina income pasif 5 angka sebulan walaupun ketika tu saya masih bekerja sepenuh masa. Kalau anda faham 3 framework ni, saya yakin anda akan lihat YouTube dengan cara yang sangat berbeza selepas anda tonton video ni. Jadi, jom kita mulakan dengan framework yang pertama. Sebenarnya ada 2 cara orang buat YouTube. Dan mindset yang anda pilih akan menentukan sama ada YouTube sekadar tempat buat konten atau menjadi satu aset. Yang mindset yang pertama, saya panggil influencer mindset. Kalau anda buat YouTube dengan influencer mindset, soalan yang selalu bermain dalam kepala ialah macam mana nak viral? Macam mana nak dapat ramai subscriber? Macam mana nak naikkan views setiap hari? Tak salah. Tapi masalahnya, anda sedang bermain game yang sama dengan jutaan kreator lain. Anda bersaing dengan orang yang upload setiap hari, dengan team production, dengan orang yang memang buat YouTube sepenuh masa. Anda pula buat part time. So macam mana nak menang? Sekarang kita tengok mindset kedua. Saya panggil educator mindset. Kalau anda buat YouTube dengan educator mindset, game YouTube anda akan berubah. Bukan lagi macam mana nak viral, tapi masalah apa yang saya boleh bantu selesaikan hari ini. Nampak tak bezanya? Influencer mengejar perhatian ataupun attention, educator pula membina kepercayaan ataupun trust. Influencer bergantung pada algoritma, educator pula bergantung pada nilai yang diberi kepada viewers. Sebab itulah saya percaya orang yang masih bekerja sebenarnya mempunyai kelebihan ataupun advantage. Sebab setiap hari anda sudah pun menyelesaikan masalah. Kalau anda seorang guru, anda bantu pelajar memahami sesuatu. Kalau anda seorang engineer, anda menyelesaikan masalah teknikal. Kalau anda seorang jurujual, anda membantu pelanggan membuat keputusan membeli. Dan kalau anda bekerja dalam HR, anda membantu syarikat mencari orang yang sesuai. Tanpa sedar, setiap hari anda sedang mengumpul sesuatu yang sangat bernilai. Bukan subscriber, bukan views, tapi pengalaman. Dan pengalaman itulah yang akan membawa kita kepada framework kedua. Dan saya nak anda ingat satu ayat ni, orang yang berjaya di YouTube bukan sebenarnya orang yang paling kreatif, tapi selalunya orang yang paling konsisten selesaikan masalah. Persoalannya sekarang, macam mana pengalaman yang anda kumpul setiap hari boleh tukar menjadi aset. Di sinilah saya gunakan framework yang saya panggil tangga aset. Saya nak tunjuk satu framework yang mengubah cara saya melihat pekerjaan. Saya panggil sebagai tangga aset. Ramai orang melihat kerja macam ni. Kerja dapat gaji, habis bulan repeat balik. Tapi saya lihat dengan cara yang berbeza. Saya tengok kerja macam ni. Kerja dapat pengalaman ataupun experience. Daripada situ kita boleh buat konten. Dari situ akan adanya kepercayaan ataupun trust. Dari situ akan dapat income. Dan daripada income anda akan dapat kebebasan ataupun freedom. Kalau anda faham tangga ni, saya rasa anda akan stop tengok kerja anda sebagai beban. Sebaliknya, anda akan melihat kerja sebagai tempat membina aset. Jom kita tengok satu persatu. Tangga pertama ialah kerja. Kalau anda masih kerja hari ini, tahniah. Anda sebenarnya sudah ada dekat tangga pertama. Masalahnya, mereka hanya datang kerja untuk dapatkan gaji. Sedangkan setiap hari, mereka sebenarnya sedang naik tangga kedua iaitu pengalaman. Setiap kali anda selesaikan masalah pelanggan, kendalikan meeting, uruskan projek atau buat kesilapan dan belajar daripada pengalaman tadi, anda sedang kumpul pengalaman. Dan pengalaman inilah yang ramai orang simpan dekat pejabat. Sedangkan kreator ataupun YouTuber yang berjaya, mereka bawa balik pengalaman tu dan tukar menjadi konten. Inilah tangga ketiga. Tengok dekat sini, saya tak kata cipta konten, saya kata tukarkan pengalaman menjadi konten. Tukarkan ilmu menjadi konten. Sangat beza. Sebab ramai orang stres nak cari idea, sedangkan idea sebenarnya dah ada di tempat kerja mereka sendiri. Kalau anda seorang guru, pengalaman ajar student cara dapat SPM subjek biologi boleh jadi konten. Kalau anda seorang engineer, masalah yang anda selesaikan boleh jadi konten. Kalau anda buat sales, soalan yang pelanggan tanya boleh jadikan konten. Anda tak perlu jadi pakar, anda cuma perlu kongsi apa yang anda dah belajar. Bila konten ni betul-betul dapat bantu viewers anda, sesuatu yang sangat menarik akan berlaku. Anda mula membina kepercayaan ataupun trust daripada orang lain. Kat sini, trust jauh lebih bernilai daripada views. Sebab orang mungkin menonton video yang viral sekali je, lepas tu nak buat apa? Tapi orang yang membeli,
daripada orang yang mereka percayai. Dan apabila trust tu semakin kuat, barulah datang income. Bukan sebab anda kejar duit, tapi sebab anda selesaikan masalah secara konsisten. Dan akhirnya, orang sanggup bayar kepada anda sebab anda bantu selesaikan masalah mereka. Dan next step ialah kebebasan ataupun freedom. Bukan semestinya kena berhenti kerja, tapi kebebasan untuk mempunyai pilihan. Boleh berhenti bila-bila tanpa rasa takut. Boleh bercuti ke mana je nak pergi. Dan boleh beli apa je barang yang anda nak, tak payah tunggu gaji. So saya nak tanya satu soalan. Hari ni, anda pergi kerja untuk apa? Kalau jawapan anda cuma dapat gaji, saya rasa anda masih dekat tangga pertama. Tapi kalau setiap hari anda balik kerja dan mula berkongsi pengalaman anda dengan buat konten, anda sebenarnya sedang memanjat tangga aset. Tapi ada satu lagi big question. Ramai orang dah ada pengalaman, ramai orang dah mula hasilkan konten, tapi kenapa masih belum nampak hasil? Jawapannya, kerana mereka masih salah cara melihat YouTube. Sepatutnya, kita kena gunakan YouTube untuk bina trust orang terhadap kita. Sekarang kita dah sampai ke tangga konten. Ramai YouTuber silap kat sini. Diorang fikir lagi banyak video, lagi banyak income. Saya pun pernah fikir macam tu. Tapi lama-lama kelamaan saya sedar yang video sama dengan income adalah benda yang salah. Jadi saya nak tunjuk sistem yang saya sendiri gunakan, iaitu YouTube, bina trust, database dan juga akhirnya dapat income. Ramai orang fikir YouTube adalah tempat untuk buat duit. Bagi saya, YouTube ialah tempat untuk membina trust. Bila orang percaya, mereka akan subscribe, akan bagi email mereka, akan beli produk, akan beli melalui affiliate link anda, akan jadi ahli komuniti. Semuanya bermula dengan kepercayaan ataupun trust. Sebab tu, saya sendiri tak pernah kejar views. Saya lebih suka ada 1000 orang yang benar-benar percaya saya sebab value yang saya bagi daripada 100,000 orang yang sekadar pernah tonton video saya. So, jangan bina konten, bina aset. Konten hanya alat untuk bina kepercayaan ataupun trust. Itulah aset yang sebenar. Sebab tu juga dalam Tube Property Circle, saya bukan sekadar ajar cara buat video. Saya ajar cara macam mana nak bina keseluruhan sistem berserta grup support yang benar-benar membantu. Daripada memilih niche, hasilkan konten yang bina trust, sampai buat database dan income. Sebab matlamat akhirnya bukannya views, tapi membina aset digital yang akan bagi income pasif untuk jangka masa panjang. Kalau nak apply jadi ahli circle, link ada dekat ruangan description. Jadi sekarang mungkin anda dah faham keseluruhan sistem. Tapi kalau saya hilang semuanya hari ini, channel tak ada, subscriber tak ada, database tak ada, dan saya terpaksa bermula semula daripada kosong, apa yang saya akan buat untuk bermula? Jadi, saya akan tunjuk benda tu sekarang. Jadi kalau anda masih kerja hari ini, saya harap selepas video ni, anda tak lagi melihat kerja sebagai satu yang menghalang anda daripada berjaya di YouTube. Sebaliknya, saya harap anda melihat kerja sebagai satu kelebihan ataupun advantage untuk anda. Kerana setiap hari anda bekerja, anda sedang kumpul pengalaman. Pengalaman tu boleh menjadi konten. Konten tu boleh membina kepercayaan orang kepada anda. Dan kepercayaan akan membina income. Dan income memberikan anda lebih banyak pilihan dalam hidup. Sebab tu saya nak anda ingat satu ayat ni. Jangan bina konten, tapi bina aset. Dan setiap kali anda pergi kerja selepas ni, saya nak tanya diri anda satu soalan. Hari ni, saya berada dekat tangga yang mana? Adakah saya sekadar datang untuk dapatkan gaji atau saya sedang kumpul pengalaman yang satu hari nanti akan menjadi aset saya? Kalau anda mula melihat pekerjaan dengan cara ni, saya yakin YouTube akan berubah daripada sekadar satu platform konten ke satu platform yang lebih besar, platform aset yang boleh terus bekerja untuk anda walaupun anda sedang bekerja. Kalau anda nak saya bantu bina sistem ni step by step, daripada pilih niche, tukar pengalaman jadi konten, hinggalah membina income menggunakan YouTube, saya letakkan link YouTube Property Circle di ruangan description. Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Dan kalau anda nak belajar cara jadi YouTuber part time dengan sistem yang betul, anda boleh tonton video ni.